Okey. Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat tutorial sikit lah, macam mana nak buat pairing dan share music untuk Reso Pro dan Reso Neo. Ni dua intercom baru yang kata distribute by M2 Project Melaka. So first thing first, kita kena on dulu dia punya intercom ni. Tekan butang ni sampai dia menyala hijau, dia blinking biru. Ini Pro, ini Neo. So dia tak sync lagi. Apa kita kena buat? Kita tekan butang atas ni lama-lama sampai dia blinking merah biru, merah hijau. Yang ni pun sama. Okay. So nanti dia akan tukar jadi warna purple ni. So salah satu ni kita tekan butang atas ni lama untuk accept dia punya pairing. So dia dah dalam handshaking lah. Dia handshaking. So nanti dia akan maksudnya bila macam ni, kalau kita dah sambung dekat head unit kita, dia boleh dengar lah, dia dah sambung. So macam ni saya tak sambungkan. Saya nak tunjuk je cara nak untuk buat music sharing. So apa yang kita kena buat lepas ni, kita buka kita punya Reso punya apps. Apa kita buat, kita buka kita punya Reso punya apps. Try connect. So sekarang ni dia dah, kita boleh tengok dekat dalam group. Kita tengok dekat dalam group. So dua ni, nampak tak? Saya dah buat satu group ni. Dua ni dia dah pairing. Maksudnya kalau kita bercakap antara dua person pun dah boleh dengar. So apa kita nak buat sekarang ni, kita nak play music ni. Kita play lah apa-apa music pun. Contoh ni kita buka Spotify lah. Just play lah apa-apa kan. So dekat sini nampak tak? Sama kan? Seri bila parking ni. So sekarang ni cuma satu ni je yang dengar ni. Yang satu ni je, Pro je boleh dengar. Pro boleh share kepada Neo, tapi Neo tak boleh share kepada Pro lah. Dia punya tu kan. So apa kita boleh buat sekarang ni, kita pergi dekat yang second unit ni. Kita ni host, dia ni sebagai member je lah. So kita pergi kat sini, kita tekan music sharing, confirm. So sekarang ni dia dah share lah. Dia dah share music dengan kita punya pilihan kita. Okey tengok apa beza dia, nampak ni? Nampak tak? Dia ada lambang, keluar lambang music kat sini. Music sharing off. Kita boleh off kalau kita tak nak share. Kita boleh off music dia. So setakat tu je. Saya punya kata sharing lah, sharing info. Sebab ini model baru kan, model produk baru. Try cari dekat dalam YT pun tak ada, dekat dalam TT pun tak ada. So saya refer kepada M2 Project. Tadi petang dia ada hantar kata sedikit guidelines macam mana nak buat. Sebenarnya senang je lah. So harap sharing ni bermanfaat lah. Alright, sampai jumpa lagi. Bye.